Bukan tak sabar, tapi terlalu letak tinggi high expectation kepada aloe vera gel ni. Ramai ingat bila minum aloe vera gel ni, dalam masa 2 hari 3 hari penyakit terus hilang. Bayangkan kisahkan kita ni bukan rosak dalam sehari tau. Lepas tu kita minum aloe vera gel, kita harap dapat sembuh dalam masa sehari 2. Tak adalah macam tu. Yelah, bertahun-tahun kita makan makanan yang tak sihat, kurang tidur, stres pula. Semua tu memberi kesan kepada badan kita hari ini. Aloe vera gel bukan magic. Dia tidak terus menghilangkan masalah, tapi ia membantu badan menjalankan proses pemulihan secara semula jadi. Antaranya ialah membantu membersihkan sisa yang lama terlekat pada usus kita, membantu penyerapan nutrisi ke dalam badan menjadi lebih baik, dan membantu menyokong proses pembaharuan sel secara semula jadi. Jadi, bila usus kita dah bersih, nutrisi lebih mudah diserap ke dalam badan kita mula berfungsi dengan lebih baik sedikit demi sedikit. Sebab tu Maira tekankan kepada customer Maira untuk faham dulu macam mana aloe vera gel ni bekerja dalam badan kita. Barulah mereka minum aloe vera gel ni dengan gembira. Siapa yang tak sabar nak minum aloe vera gel, boleh dapatkan daripada Maira. InsyaAllah. Assalamualaikum.